Saya dengar ceramah malam tadi lah. Antara yang besar yang disebutkan adalah berkenaan dengan isu azam baki lah, of course lah kan. Sebab demo kita pun adalah demo berkenaan dengan azam baki. Kemudian saya tengoklah social media mengatakan, kenapa nak kena turun azam baki? Azam baki tak lama lagi nak diturunkan. Kalau dia dah turun, tak disambung kontrak, habis korang nak demo pasal apa? Okey, saya nak terangkan beginilah tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita faham sebenarnya apa struggle yang kita nak buat. Apa sebenarnya yang kita nak cuba dan sampaikan pada tuan-tuan dan puan. Dia macam ni, isu besar dia bukan azam baki. Azam baki ni adalah simbol kepada kerosakan sistem. It's a symbol. Even katakanlah bulan 5 ni azam baki tak disambung kontrak sekalipun, bukanlah bermakna azam baki itu kita tak nak minta RCI, kita tak akan buat tuntutan agar azam baki disiasat dan sebagainya. Bukan. Kita kena faham bahawa the struggle is kita nak bagi tahu there is something wrong dengan sistem kita. Kita nak bagi tahu bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan sistem kita. Kita kena faham perkara tersebut. So apa yang tak kena dengan sistem kita is ada mungkin yang bertanya macam tu lagi lah. So ada yang saya baca komen kan, tu kata azam baki tak lama lagi kontrak nak habis, nak pergi sambung, nak suruh dia letak jawatan. Buat apa nak suruh dia kena tangkap? Buat apa? Kan masalah apanya kalau azam baki nak dia tidak ada sambung kontrak? Saya kata menunjukkan bahawa kamu tidak faham sebenarnya struggle ni pasal apa. Kan cerita tentang reformasi, cerita tentang perjuangan, rupanya kamu sendiri tak faham reformasi itu apa. Kita bila bercakap reformasi institut, inilah yang kita maksudkan reformasi institut. Apa itu reformasi institut? Di mana kita nak mendesak supaya institut itu benar-benar telus, benar-benar mewakili rakyat, bukan mewakili golongan-golongan elit yang cuba mengumpul kekayaan. Macam semalam Rafizi ucapan dia kata, kita kena faham bahawa saham yang azam baki ada itu, yang dia pegang itu, di situ ada Victor Chin, di situ ada Andy Lim, di situ ada satu lawyer yang dia tak nak namakan. Dia kata yang terlibat dengan corporate mafia, yang dikatakan terlibat dengan SPRM. Jadi tuan-tuan, saya tak faham mentaliti orang-orang kita yang mana tak setuju ni kan. You all tak nampak ke? Apabila itulah, tak tahu cerita kita, polis sentri want to jaga, polis mati pencuri jaga. Polis sentri want to jaga, polis mati, siapa yang jaga? Pencuri jaga. Polis mati pencuri jaga, maknanya apa? Bila polis dah tak ada, maknanya orang yang mengawal, yang kita harapkan untuk menjaga keselamatan, menjaga institusi kita, menjaga tata kelola kita tidak lagi berfungsi. So siapa yang jaga negara ni? Pencuri lah. Itu yang jadi berlaku demikian. Oh, kau nak kata azam baki itu pencuri lah. Tuan-tuan, saya tak menuduh apa-apa, tapi kalau sekiranya dia bergelumang dengan pencuri-pencuri, penyangak, penyakau, kita nak kata apa? Okey, itu satu hal. Tapi yang lebih teruk lagi, institusi itu sendiri, Kerajaan Madani, Anwar Ibrahim, Parti Keadilan Rakyat, reformis, otai reformis yang dulu konon memperjuangkan ketelusan, reform, institutional reform. Kita hendaklah telus dengan tata kelola. Di mana suara mereka sekarang ini? Kenapa apabila ada satu institusi yang pada 2022 kita sendiri berdemo, Anwar Ibrahim sendiri berdemo, Fahmi Fazal sendiri berdemo meminta supaya ditangkap azam baki itu, tiba-tiba pada tahun 2025-2026 kita pula kata, takkan kita nak tangkap pula azam baki? Nak ganti pada siapa? Ganti pada perompak-perompak, perasuah-perasuah. Itu ke jawapan kita, tuan-tuan? Itu soalan kita sebenarnya. Tapi sebaliknya, apa dia orang main? Oh, inilah dia orang kecewa dengan kekalahan, inilah dia orang kecewa. Tuan-tuan, saya tak kecewa, saya tak bertanding. Kalau kamu kata Rafizi kecewa, habis tu saya ni macam mana? Saya tak bertanding, saya tak boleh bertanding, saya tak pernah menang atau kalah pemilihan. Adakah saya kecewa? Saya tak kecewa pun. Malah saya sendiri tak nak berkecimpung di dalam perjuangan yang saya tahu bahawa mereka itu memperjuangkan orang yang kita nak lawan, sistem yang kita nak lawan itu. Di sini kita nampak betapa rosaknya sistem kita, sehingga the so-called reformis ini akhirnya telah gagal
dalam ujian kuasa mereka sendiri. Hari ini tersebar semalam atau 2 hari lepas, tersebar satu video seorang wanita yang dulu dikaitkan dengan Samsul Iskandar. Tuan-tuan ingat tak wanita tu kan, yang dia kata Samsul Iskandar dapat pound sterling lah, yang direkod oleh Albert T. Rekod oleh Albert T. Tiba-tiba keluar video itu, keluar beberapa hari semalam tu, hari lepas. Wanita yang sama, mungkin Albert T dia baru keluarkan video itu, video terbaru, tapi rasanya rakaman tu lama, tapi mungkin video terbaru terkini yang baru dia keluarkan bahagian itu. Apabila dia kata sebenarnya Farhash itu dah jadi warga negara Turki. Nah, dia betul tak betul itu kena Farhash kena saman orang tu lah. Afrika. Afrika buat apa? Kau pergi Afrika buat apa? Dia pergi hantar duit dia. Itu mana tu orang ada duit mari melabur di sini. Tak, dia pergi hantar duit dia semua pergi Afrika. Duit yang dia dah songkak kat sini semua dia hantar pergi Afrika. Tu Farhash sekarang dah jadi Turkish punya warga negara. Dia pernah hantar semua duit-duit yang dia Anwar suruh. Farhash. Semua dah jadi citizenship Turki. Pak Anwar, let's say if anything happen, dia akan terus pergi ke sama ada Afrika atau Turki. Farhash sekarang jadi Farhash jadi warga negara Turki. Turki. Siapa bagi tahu tak? I tahu lah. Kenapa dia orang mau begitu? Dia sunat-sunat macam ni, sakau-sakau macam ni. Kau sudah umur berapa? Kau boleh hidup berapa tahun lagi? Dia sendiri dah ada bilion tau. Pak Albert T ke sebagainya, itu terpulang pada dia. Tapi dia kata Farhash sudah jadi warga negara Turki. Meaning kalau apa-apa berlaku, dia boleh lari ke Turki je. Ya Allah alam betul atau tidak. Now, dan dia kata mereka ni sakau, Anwar sakau, Farhash sakau, duit tu semua, harta itu dia hantar dekat Afrika dengan dekat Turki. Kan dia dah hantar dekat sana. So apa-apa berlaku, dia orang selamat, dia orang boleh lari daripada ke sana dah. Farhash tu pun dah jadi warga negara Turki, dia kata. Okey lah tuan-tuan, kita put a doubt lah, ada lah saya baca dia kata, oh ini semua penipuan, perempuan ni tak boleh pakai. Tuan-tuan kena ingat perempuan yang sama, statement yang sama digunakan untuk Samsul Iskandar, digunakan sehingga Samsul Iskandar letak jawatan sebagai timbalan setiausaha sebagai setiausaha politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiausaha kanan diganti oleh Zafrul sekarang ini. Kenyataan yang sama oleh wanita yang sama. Now, kalau kenyataan itu boleh digunakan untuk mengena dan mendakwa Samsul Iskandar, soalan kita adalah kenapa sekarang ini kita boleh katakan bahawa statement itu kita tak boleh pakai? Faham maksud saya kan? Kalau statement wanita itu boleh digunakan untuk mengenakan Samsul Iskandar sehingga dia didakwa, soalan yang sama, kenapa kenyataan yang sama oleh wanita yang sama kita tak boleh gunakan against Farhash, kita tak boleh gunakan against Anwar Ibrahim? Itu soalan kita tuan-tuan. Saya beberapa hari lepas saya dedahkan, baru terbakar lagi kena Vinod, nama Vinod. Saya tambah lagi cerita ni, kenapa Anwar Ibrahim dia takut sangat nak disapina oleh Vinod. Kita kena faham bila dia Sapina, mungkinlah dalam kenyataan Vinod, bila dia bagi dia punya kenyataan balas ataupun defense statement dia kata bahawa saya tak tahulah atas saman apa kan, mungkin dia sebut Anwar Ibrahim dia baik pada dia, Anwar Ibrahim telah menjanjikan saya ini itu dan sebagainya, sebab itu saya janjikan pada tuan-tuan dan puan-puan. So bila dia Sapina, mungkin lawyer akan tanya soalan itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. So kalau ditanyakan soalan sedemikian, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh kata ya, tak boleh kata tidak. Kalau dia kata ya, mungkin dia kena, tak boleh kata tidak, dia katakan berbohong. Sebab itu dia memilih untuk tidak, dia tak nak appear, dia tak nak muncul di dalam mahkamah. Dalam isu yang saya sebutkan itu, dia nak minta supaya diketepikan Sapina dia sebagai saksi dalam kes Vinod tersebut. Dan mungkin juga ada banyak lagi kes-kes lain yang mungkin akan didedahkan yang kita tak tahu tuan-tuan, yang mungkin akan disebut, dia akan menjadi ulasan-ulasan media, yang mungkin kalau katakanlah peguam Vinod, tak apa lagi. Bagaimana pula kalau peguam orang-orang yang mewakili orang yang menyaman Vinod? Mungkin peguam Vinod dia boleh lagi bersifat orang kata soalan-soalan yang baik lah, soalan-soalan yang tidak hostile lah kita kata. Tapi peguam-peguam yang pergi melawan Vinod itu mungkin soalan dia hostile, mungkin soalan dia soalan-soalan yang Anwar Ibrahim kalau nak jawab makan diri. So itu saya kata, kalau takut di lambung ombak, usah bicara soal perjuangan. Saya punya ayat. Kalau takut mengambil risiko, usah bicara soal perjuangan. Saya tambah lagi tuan-tuan, kalau takut nak terbakar, janganlah kita bermain api.
kan? Tapi itulah kan? So balik kepada cerita Farhash, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita kata nama dia disebut di dalam satu video yang ditayangkan oleh yang dikeluarkan, dan suara di sebalik itu adalah Alberti, dan wanita yang sama yang menyentuh tentang Samsul sekarang ini menyentuh tentang Farhash, menyentuh tentang Anwar Ibrahim, katanya ada duit sakau berjuta-juta, duduk luar negara, Turki. So sekarang ini kalau Samsul disiasat dan didakwa, adakah SPRM akan menyiasat Farhash? Adakah SPRM akan menyiasat Datuk Seri Anwar Ibrahim?